Akhirnya kameraman kami bersetuju untuk muncul bersama dalam review kali ini. Dan hari ini dia pula yang membawa kami ke Empat Sekawan. Mula-mula saya ingat ini buku teks sekolah. Lega sikit bila tahu ini sebenarnya menu. Kami 4 sekawan jadi order nasi lemak sambal sotong dan sambal petai. Ipin punya salted egg chicken chop, smoked duck aglio olio, chicken feet untuk kongsi bersama dan juga seafood tom yum soup noodle. Tunggu, kamera kena makan dulu. Aik, tom yum grilled chicken chop, rasanya terlebih order. Salted egg chicken chop, tengok muka Ipin dah tahu sedap. Yummy. Kongling dia ni peminat ayam. Kalau dia kata tom yum grilled chicken chop sedap, memang sedap dah. Alamak, sedap ke ni? Nasi lemak dia wangi gila. Sambal sotong lembut, pedas manis ngam. Sambal petai pula rangup, bawa berasap. Ini memang level luar biasa. Bagi saya boleh dikatakan one of the best cafe nasi lemak in town. Seafood tom yum soup noodle, Ipin pun suka. Dia kata style tom yum sini kena tekak dia. Kongling kata braised chicken feet ini sangat lembut and very flavorful. Yummy. We wrap up our lunch with mango pomelo. Portion memang cukup untuk sharing. This one, we highly recommended. The combination of pomelo and mango was so refreshing. Lembut. Overall, semua yang kami makan semuanya sedap. Kena tekak. Harga berpatutan sebab kena pada portion dan kualiti makanan.